Betul nice. Rumah buahnya. Buka. Macam ni. Sebab apa tahu sebab apa? Tahu. Sebab mesin pemotong dia tu memang warna dah petak lah. Nama dia adalah nata original. Kita boleh makan tak nata original? Boleh. Siapa kata boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Yang tak boleh? Seorang ke? Boleh. Sebenarnya boleh makan. Rasa dia sama macam bau dia. Masam juga. Okey kan? Kalau saya tanya korang nak ke masam ni? Kena air manis? Manis. Manis lah kan? Yang manis tu maksud dia bila kita dah campur perisa lah yang manis tu. Okey? Jadi sebelum nak dapatkan air manis, kita kena hilangkan rasa masam ni dulu. Cara apa? Dengan cara kita rendam dalam air selama sehari. Baru dia akan hilang rasa masam, lepas tu dah tak ada rasa. Jadi bila dia tak ada rasa, baru kita boleh gabung dengan jus ataupun perisa yang kita akan campur nantilah. Okey. Tapi sebelum kita dah campur tu, kita kena masak dulu. Masak, and then baru kita akan campur dengan perisa tadi tu lah. Tepuk sikit tadi. Perisa kat sini ada 6. Macam yang korang sebut lah. Ada lychee, mango, strawberry, apple, anggur dan nas. Tapi kalau korang tahu, top 3 lah. Best seller, perisa lychee, mango, strawberry. Yang tu famous lah dekat sini. Okay. Jadi bila kita dah masak dua-dua tu, nata dengan perisa, baru kita boleh campur dan tuang dalam 2 saiz. Saiz timba dengan saiz cawan. Nanti kalau korang pergi kedai, korang akan perasan lah ada 2 saiz tu lah. Okay. So untuk tarikh expired, macam kat sini, kita orang buat semua baru lagi. Bulan 10 punya. So akan tahan selama setahun. Setahun. Contoh macam bulan 10 sampai tahun depan bulan 10. So boleh makan sampai raya lah. Khasiat dia lah. Kebaikan kita makan. Kalau bateri kokor ni, dia ada fiber. Fiber tu maksud dia salah satu benda yang mana kita makan tu, dia macam cakap melawaskan sistem pencernaan korang lah. Cara masak dia, kalau macam tadi kita dah rendam tu, kita akan transfer dalam periuk. And then peti api je lah masa-masa dan kita gaulkan dia maybe dalam sejam macam tu. Baru dah siap. Jadi macam rebus tu? Lebih kurang macam rebus. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan murid-murid lah yang sudi hadir. Dan saya nak minta maaf kalau ada salah info dan salah, cakaplah apa yang saya sampaikan lah. Sawah padi. Cantiknya. So sekarang ni musim apa? Allah. Kita telah pun sampai di kilang krepek. Akan ucapkan selamat datang ke Laman Choco. Okey, kalau awak tengok belah sana, kita ada kafe. Kat sana kita ada jual makanan, mi kari, bakso, laksa, air macam air coklat, air kopi dan sebagainya. Okey, kalau tahu belah sini kita ada kedai coklat depan ni.
Belakang kita ada kilang. Lepas tu belakang lagi kita ada homestay. Kalau awak nak stay dengan family sehari 2 kali kilang. Okey. Naturally kita ada dua rumah yang berasal coklat. Antaranya awak tengok depan ni. Coklat tak boleh makan sekejap. Akan tak? Okey. Ada kat sini colour merah ni. Okey, dalam ni kita ada bertem 4 jenis. Ada mini crunch white, ada choco ball, mini crunch, ada bubble rice. Freezer kita ada 4. Kita ada coklat, white chocolate, strawberry dengan butterscotch. Kalau awak nak custom kau boleh campur-campur. Bertem kau boleh campur 4, coklat boleh campur 2, topping boleh campur 2. Harga sama je. Bocor. Bocor ni dia blue coklat. Okay, antara yang ada, kita ada mango yogurt, kita ada coklat, kita ada rasa durian, ada macam-macam lah. So kalau kat sini awak tengok kita ada 4 jenis lah. Kalau awak nak yang pahit, awak boleh ambil yang 99 ni. Yang ni tak coklat. Dia tak ada gula, dia tak ada susu. So pure coklat lah. Kalau awak nak yang rasa manis, awak ambil yang paling rendah 43% ni. Lepas ni akan bagi dessert. Korang boleh ambil satu susu dengan choco.